Kenapa emas tiba-tiba menjunam secara tajam selepas kenaikan yang sangat besar? Daripada paras rekod, harga fly tinggi mencipta all-time high sebanyak beberapa kali. Tapi akhirnya kecundang dan menjunam. Ini membuatkan ramai trader terkena margin call. Kenapa ini berlaku? Ada sesuatu yang berlaku di belakang tabir pasaran yang ramai tak sedar. Dalam video kali ini, kita akan bongkarkan sebab sebenar kejatuhan. Kita juga akan analisa carta dengan teliti dan rumuskan apa yang bakal berlaku seterusnya. So, make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Apa yang berlaku di dunia sekarang yang menyebabkan harga emas menjunam? Punca utama adalah trader-trader take profit selepas kenaikan yang ekstrim. Emas mencatatkan rally luar biasa sebelum kejatuhan. Ramai trader melakukan profit taking apabila harga sudah dianggap overbought. Punca seterusnya, USD makin menguat dan demand untuk safe haven menurun. Apabila USD menguat atau risiko geopolitik berkurang, emas sebagai aset safe haven kehilangan sebahagian tarikannya. Seterusnya, kejutan dalam dasar dan data mengubah jangkaan pasaran. Apabila pasaran jangkakan pemotongan kadar faedah atau kebijakan hawkish berubah, emas boleh terkesan secara negatif. Sebagai contoh, artikel ini memberi amaran bahawa rally mungkin reversal kerana faktor spekulatif dan perubahan dasar. Disebabkan hasil gabungan tiga faktor ni, harga emas susut dengan drastik selepas fasa rally yang kuat. Kita tengok pula dari segi technical analysis. Berdasarkan carta emas di TradingView, harga telah junam agak jauh sebelum naik semula. Ini menunjukkan terbentuknya penurunan tajam dan kemungkinan rebound atau reversal. Break atau pecah support lama mungkin berlaku semasa menjunam. Dan sekarang harga naik semula menunjukkan retest daripada zone support. Level-level yang kita perlu titik beratkan sekarang ni adalah di support critical dan di resistance permulaan. Firma-firma besar menyebutkan bahawa walaupun koreksi berlaku, fundamental emas masih kukuh dan masih ada ruang untuk naik jika momentum kembali. Kita tengok untuk bull case dahulu. Jika price berjaya break kawasan 4220 dan 4271, ada keberangkalian dia akan naik semula ke level 4377. Dan jika dia naik lagi dan break lagi 4377, itu petanda besar bahawa harga gold ingin melonjak lebih tinggi. Dari segi bear case pula, jika price tidak berjaya tembus zon 4220 dan 4271, ada keberangkalian dia akan turun semula ke level 3947 dan 3887. Dan jika break zone tersebut, ada keberangkalian yang besar bahawa ia akan membuat penurunan ke 3722. Itu semua keberangkalian dia, tapi berdasarkan price action sekarang ni, price macam nak teruskan kenaikan dengan pergerakan bullish selama 2 minggu ni. Kita tengok pula dari segi news dan jangkaan masa hadapan. Antara berita-berita yang penting yang kita perlu titik beratkan adalah keputusan Federal Reserve dan data inflasi US. Jika bacaan kuat, ini boleh menekan harga emas. Perkembangan rundingan dagangan contohnya antara US dan China. Jika risiko geopolitik turun, safe haven demand emas akan berkurang dengan drastiknya. Laporan pembelian bank pusat dan aliran masuk ke emas. Jika data menunjukkan pembelian menurun, momentum emas boleh terkesan. Minggu ni selepas kejatuhan besar, emas sedang menghijau semula tapi masih berada dalam fasa pemulihan dan masih terdedah kepada faktor risiko. Rebound ni mungkin berterusan, tetapi kita kena berhati-hati sebab kejatuhan semula belum disahkan sebagai reversal. Jika data asas menyokong dan USD terus lemah, akan ada peluang kenaikan yang lebih tinggi dari sebelum ini.
Jika sebaliknya, koreksi kedua mungkin berlaku. So, kalau ikutkan semua data-data yang saya kumpulkan ini, analisa saya masih lagi positif untuk emas. Saya akan cuba cari peluang untuk long. Sebab saya anggap rebound ni adalah satu peluang yang terbaik. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. Saya harap analisa saya boleh membantu korang untuk melihat market dengan lebih luas. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma sahaja, korang boleh klik link kat bawah.